Laluan Persekutuan 60 (FT60) yang lebih dikenali sebagai Jalan Cangkat Jering Seri Manjung Kampung Koh merupakan antara laluan persekutuan terpenting di negeri Perak. Laluan ini mempunyai panjang keseluruhan kira-kira 87.1 km dan berfungsi sebagai penghubung strategik antara kawasan pedalaman dengan bandar pesisir pantai. FT60 bukan sahaja memainkan peranan penting dalam pergerakan harian penduduk tempatan, malah menjadi laluan alternatif utama bagi pengguna dari utara semenanjung Malaysia yang ingin menuju ke Lumut, Sitiawan dan Pantai Remis. Sejak sekian lama, FT60 berfungsi sebagai jalan persekutuan yang menghubungkan Bandar Taiping melalui Cangkat Jering ke kawasan pesisir pantai seperti Seri Manjung dan Pantai Remis. Laluan ini juga menjadi laluan alternatif penting kepada laluan Persekutuan 5 (FT5), khususnya bagi pengguna dari arah utara yang ingin ke Lumut dan Sitiawan tanpa perlu melalui laluan pantai sepenuhnya. Dari sudut ekonomi, FT60 menyokong aktiviti perikanan di Pantai Remis dan Sitiawan, industri pelancongan di Lumut dan pulau-pulau berhampiran, perdagangan dan pergerakan hasil pertanian dari kawasan pedalaman Perak. Laluan FT60 bermula di persimpangan Cangkat Jering, berhampiran Plaza Tol Cangkat Jering, Lebuh Raya Utara Selatan, PLAS dan berakhir di Kampung Koh, Sitiawan, yang menghubungkan terus ke rangkaian jalan tempatan di Manjung dan kawasan pesisir. Kedudukan strategik ini menjadikan FT60 sebagai pintu masuk utama dari Lebuh Raya Nasional ke kawasan pantai barat Perak. Sebahagian jajaran FT60 kini telah diintegrasikan atau berjalan selari dengan projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat (WCE). Projek ini bertujuan untuk meningkatkan ketersambungan antara bandar pesisir, mengurangkan kesesakan lalu lintas di pekan-pekan kecil, memendekkan masa perjalanan dari Taiping ke Seri Manjung dan Lumut, meningkatkan keselamatan jalan raya melalui naik taraf kepada spesifikasi lebih moden. Integrasi ini menjadikan FT60 lebih relevan sebagai laluan sokongan kepada rangkaian Lebuh Raya baharu.